Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Irina binti Nazri bersama rakan saya iaitu Megat Ahmad Zarif bin Megat Hazwan dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Kami dari kelas 4 Elektrik 1 ingin membentangkan projek inovasi kami. Dalam meniti arus kemodenan ini, ramai pelajar memerlukan meja dan lampu belajar. Namun, mereka sering lupa untuk menutup lampu belajar dan menyebabkan pembaziran tenaga elektrik. Untuk mengelakkan perkara sedemikian berlaku, kami mewujudkan Sit and Shine. Sit and Shine ialah sebuah meja belajar yang mampu menyalakan lampu secara automatik apabila seseorang itu berdekatan dengan meja. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat ialah pembaziran tenaga elektrik yang mengakibatkan harga bil elektrik menjadi mahal. Konsep Sit and Shine ialah sensor inframerah akan dipasang pada kerusi. Apabila seseorang duduk, sensor akan mengesan kehadirannya. Isyarat sensor akan dihantar ke litar kawalan Arduino. Lalu, lampu LED akan menyala secara automatik. Jika tiada kehadiran, lampu akan tertutup secara sendiri. Apakah sensor inframerah? Sensor inframerah ialah sensor IR yang mengesan perubahan cahaya inframerah. Sensor inframerah digunakan untuk mengesan objek atau manusia tanpa sentuhan. Kebiasaannya digunakan dalam sistem automasi seperti pintu, lampu dan alat kawalan jauh. Antara bidang STEM yang terlibat ialah kejuruteraan dan juga teknologi. Konklusinya, ciptaan ini dapat menjimatkan tenaga elektrik dan juga membantu pelajar untuk belajar dengan selesa. Selain itu, bil elektrik akan menjadi tidak terlalu mahal kerana pembaziran elektrik yang melampau.